Okey guys, ni sekarang ni Fi nak sambung untuk part 2 lah. Sebab apa video kat sini terlampau panjang. Pasal pagi sini terlampau panjang. Satu bahagian, satu belah ke belah kanan 3 km, patah balik 3 km, tu ada 6 km. Jadi fixing. Dekat Mahang lagi panjang. Mahang lagi panjang. Yo, sebab apa Fi ada dapat info. Tadi pun ada orang beritahu Mahang Kedah lagi panjang. Lagi panjang. Yang sana Mahang Kedah tu dia terpanjang di Kedah. Yang sini sini terpanjang di Perak. Tu. Jadi insya-Allah kalau ada kaki besok boleh jalan, kita pergi jalan Mahang. Jalan Mahang. Jadi sekarang ni Fi nak makan nasi saat ni. Kita kena masak lemak ikan dengan kaki ayam. Tu. Lepas tu dengan baby. Baby pun nak air. Tu. Dia baby dah ada air tapi dia tengok air papa dia pun dia nak kacau. Jadi biar dah. Jadi Fi nak makan dulu. Lepas tu sekali kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sini walaupun kedai dia kecil je, kedai kok ni kecil je, kat tepi jalan je, dekat dengan sungai. Tapi menu macam-macam ada, macam-macam lauk ada. Nasi kerabu ada semua tu. Oh, ni semak lah. Betul kat mana? Fik nak cari sambal. Fik nak makan tak? Okey kan, Fik dah habis makan. Sekarang ni Fik nak start rondoli. Ada lagi orang tengah jaga ni. Ni depa duk jual ikan semua ni. Ni ikan. Ni kadang-kadang kat depan ni ada telur ikan. Tapi hari ni tak ada. Ni. Lepas tu Fik bagi baby dengan Bob depa balik ke kereta dulu. Sebab hujan lah. Baby pun dia mengantuk, penat jalan lah. Jangan tengok ni depa duk jual buah ni, macam-macam buah lah. Ya. YouTube ah. Taufik Fik 3889. Amat type 3889 keluar. Tu. Tu tengok baby tu. Fik bagi dia balik Bob dulu. Dia ngantuk nak masuk kereta. Jadi bagi dia balik masuk kereta dulu. Tu. Okey, kat sini ada pokok-pokok. Tu. Macam-macam pokok ni. Pokok bunga tak ada. Oh, tak ada. Kedai lah. Teping kat lah. Teping kat Kampung Jambu pakai teping. Kampung Jambu pakai teping. Pakai teping kat Maybank. Pokok apa dah? Macam tu. Hati-hati dah. Banyak. Hati-hati. ID baru lah kau. ID kat dalam baru. Terus ada Jasmine apa kita dah. Bonsai dah bonsai. Bonsai tu. Bonsai tak? Ni Kampung Jambu ni. Kampung Jambu. InsyaAllah nanti pergi jalan tengok. Depa punya kedai. Okey ke? Ni. Hujan ni. Tu hujan. Tapi hujan pun kita jalan juga. Apa yang ada kita tengok. Okey. Kat sini kita tengok ada ikan bilis. Ni ikan bilis. Lepas tu ikan tenggiri. Sayap sotong malah tu. Macam-macam weh. Belacan Tanggung Jawai wala. Belacan Tanjung Dawai. Buat packing ikan RM5. Oh, senang packing siap ah. Ya. Senang betul. Packing siap senang. RM5 kan. Betul. Customer nak beli pun senang. Ya. Mudah. Tu tambahan sisik pun dah semua dah macam-macam ikan. Tu. Sebelah ni ada buah-buahan. Ni. Fik review dalam hujan ya. Jadi setakat mana yang dapat ano. Buat hujan lah ni. Sampai tadi. Buat tu. Oh, relah bang payung. Tu. Dah dapat itu. Lama orang boykot ni. Boykot siapa payung relah? Tak ada kena-kena. Ni rumah hantu. Oh, rumah hantu. Lepas tu payung relah ni orang kena main support beli buah banyak sikit. Buat modal beli payung. Rumah hantu. Ni. Payung apa weh. Pecah payung jenis ni dia tak tahan. Dia tak tahan lama payung jenis ni. 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 Dik hujan dik. Hujan dik. Tu ada awet weh. Ada awet. Kita kena tengok juga. Okey, sebelah ni ada kaya bol. Ni kaya bol. Aku review lah hujan ni. Ada hujan. Kaya bol. Bang, tengok sikit bang. Kaya bol. Lepas tu mutabak jala. Ya, hujan tak apa bang. Hujan bang. Tu. Mutabak. Ayam ada daging ada. Tu. Tu daripada gaduh review lah hujan. Tu. Okey, mana tengok ni. Ni. Dia heran review lah hujan. Dah hujan lah benda kita dah sampai. Okey, sini tengok ni ada petai. Petai elok ni.
Petai elok cukup tua. Lepas tu ada jeri, genuk. Tu jagung dah. Jagung. Lepas tu ni ada kacang. Ni kacang kuda dah semua dah. Makan dulu. Hujan lapak ah. Tu lah. Tu tengok kerang ada sini. Hafiz pintas lalu ni sebab hujan. Kerang sekilo 12. Ni. Lepas tu depan ada lok cin bakar. Ni lok cin bakar. Tu. Tu. Lok cin bakar, ayam madu. Awak nasi goreng Pattaya dah, nasi goreng ayam dah, nasi goreng kampung dah. Hujan tak apa kok. Saya jalan lah kok. Tu. Dia buat macam tak tahu, Dia tak rasa hujan. Tu kok. Ni banyak ni goreng apa semua ni. Okey lah, sebelah ni sate ni. Sate laris. Tu ayam daging RM1, nasi impit pun RM1. Tu. Tu sate laris. Lepas tu yang ni tacos cheese. Habis kot. Ni kita nak jalan dah ni. Okey, kita nak masuk bawah payung. Okey, kat sini kita ada air, green tea, teh ais. Lepas tu jeruk. Ni buah jeruk. Tu. Habis lagi? Dah simpan dah. Ni asam katok. Tu. Hujan weh, kau lebat weh, hujan kau lebat. Kau lebat hujan. Tu. Tengok Pak Long steady lah weh tu. Tu, kita jalanlah hujan tu. Okey. Kat sini ada ayam goreng. Ni. Ayam goreng abang ni pun habis ni. Depa tak goreng lah hujan. Tu. Ayam goreng. Ni tengok ni, bantai apa semua. Ya bang. Saya jalanlah hujan bang. Okey, kita ni ada putu mayam. Ni putu mayam. 8.5 tu. 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 Weh, hujan kau lebat weh. Kau lebat hujan. Kita jalan lah. Okey, kat sini ada ikan, kita isi apa semua tu tengok. Kita isi. Lepas tu sotong. Ni. Ni lepas tu kena habis ni. Lepas tu ni ada ni cencaru. Ni. Cencaru. Dia tengah ya. Dia tengah ya. Kena. Ampun pun biar kena ayak okey lah. Aku pun tak tahu lah. Tu. Lepas sotong pun lepas 2.15 weh sotong, RM2.15 tu. Ni. Bawa. Depan lelong-lelong murah-murah weh. Apa boleh mai? Boleh. Hello. Tu. Tu macam sotong apa semua tu depa kena bagi habis tu. Sebab apa bila kena yang hujan rosok ikan tu akan rosok. Okey, ni. Fik rekod pun jadi terpas sendiri sebab apa hujan kan. Jadi hujan kena phone Fik. Dia jadi terpas sendiri. Okey, kat sini ada durian. Ni. Durian. Durian apa bang? Durian apa ni? Apa 99 dengan apa nama? 99 D15. dengan D15. D15 dah. Sudah. Tu. Sip lawa weh, sip guna. Tu. Buah. Buah Thailand awak? Ya, buah Thailand. Ni buah Thailand tu. Kalau boleh lah ya. Ya. Tu. Ni. Okey, ni. Ramai pakat duk kemas. Okey, abang ni pun dah kemas dah ayam. Ayam pun dah kemas. Tu. Abang, habis abang? Ni. Ayam sekok RM10, RM11. Sini ayam lepas buat siap-siap senang. Hampa ambil ya. Hampa nak ambil 11, 12, 13. Macam-macam yang tinggal ada semua dah. Ni air dah. Ni sepintas lalu lah sebab kau hujan tak boleh duduk lama-lama. Tu. Ni. Ni roti. Kau ni roti apa? Yang ni yang cheese. Kaya. Yang ni cheese. Ni. Ini yang cheese, yang ni yang chicken broth. Ni. Banyak ni. Semua banyak nyari tak? Semua banyak nyari ni roti. Roti ni gebu elok. Apa boleh lah. Mai cuba kat kok ni. Kalau ni orang order pun boleh tak? Boleh insyaAllah. Boleh ni. Apa nak apa mai cari kat kok ni. Ni depa pekat-pekat kemas. Ya. Kemas bang. Depa lepas habis penjaga. Siap sapu semua cukup. Sini memang kena sapu bang. Sapu buat cuci sikit. Cuci sikit lah. Ada yang bahagian kutip sampah pun ada kat sini. Ada orang sampah tapi yang cuci sikit tak ni. Cuci lungguk bagi depa buat kerja senang sikit lah.
bagus. Depa ni penjaga macam ni bagus nampak. Apa jangan tinggal pelerok lah. Apa ambil buah tinggal buah lagu ni tinggal. Senang nak petik. Bagus. Apa boleh main support jagung abang ni. Apa support jagung ni. Jangan kita tinggal sampur mopok mata selerok mata jangan. Dah bubur packing satu plastik satu bekas. Tinggal nanti orang main kutik. Tu. Okey kat sini tengok buah macam-macam buah tu. Tu. Ayi dia mau akak tu buah ni. Apa ni mas buah ni? Ada awi ni. Tu. Banyak dah tutup ni. Ni. Ramai dah tutup dah tapi tak apa kita layan je video yang mana dah setakat mana ada. Ya bang nak balik dah bang hujan. Ya. Bang hujan bang tak boleh buat apa. Tu. Hujan ramai di pagi Jumaat. Ya betul. Ni tengok orang jaga. Boleh. Tak boleh nak tolong. Kan. Okey ni abang ni dia apa benda ni? Satu set RM10. Oh rendang. Rendang tak? Rendang ada lemang. Rendang lemang habis dah. Putu perak. Ni putu perak. Ni abang aku ni. Habis dah. Lepas kemas-kemas nak balik lah. Lepas tu kat depan ni pun ada ayam goreng RM1 pun dah habis. Tinggal buah nasi je. Ni. Ni sama ni semua. Sama aja. Satu orang. Satu RM2. Satu RM2 weh tu buah nasi ni penuh tu. Okey jom Afiq nak jalan depan lagi. Hujan ni aku dah basah lenjur ni. Sekejap lagi Afiq nak kena cari baju lah. Okey sebelah ni kat makcik ni ada nasi lemak. Nasi lemak adik? Ya, ada nasi apa? Nasi lemak. Ada kuih. Ikan bilis adik? Ikan bilis telur. Banyak je bang? Ha. Ni makcik ni. Nasi lemak ikan bilis telur ni apa boleh mai cuba kat makcik ni. Masuk video apa? Masuk video adik. Sik senyum adik. Kalau pakcik nak cari pakcik pun ada. Boleh. Pakcik nak cari makcik pun ada. Tengok ni. Banyak buah kedah. Ataupun buah ni kami panggil buah genok. Lepas tu pisang awak malah. Dengan petai. Okey guys, kalau kamera Fik gegak sikit ke apa kan tak mahal sebab apa. Ni. Ni umbuk ni. Alah. Apa? Tepui. Ni, umbuk tepui. Ni. Payah hari nak jumpa ni. Payah jumpa. Ni. Dia ada pantang abang nak makan dah. Tak ada sejuk abang. Tak ada. Boleh makan. Jekil macam mana? 3 rebu. Rebu? Rebu tambah Cicah berdua, cicah tambah cicah berdua. Satu ikat berapa? Satu ikat RM2. Satu ikat RM2 lah tu. Nampak? Tu. RM3-5 abang. Boleh. RM3. RM3-5 pun boleh tu. Hujan-hujan ni. Tu. Ya. Tuan nampak. Lepas tu ada buah pisang. Pisang abu dengan pisang ni. Sama. Semua dah tu. Okey guys, Fik dah beli lah. Ni umbuk tadi Fik beli untuk ayah Fik lah. Ayah Fik kot dia nak makan satu ikat RM2 lah weh. Satu ikat RM2 boleh lah kan. 3 ikat RM5 Fik minta. Dia bagi. Kita kena tawar-menawar juga. Kita pembeli kita kena tawar-menawar. Tak ada masalah. Dapat kita ada bonus kita. Kalau tak dapat cuba lagi. Ni. Okey kat abang ni tengok. Memang besar dia punya payung. Tu. Tu. Abang senyum sikit bang. Ya, tu. Yang tengok ada toki duk membawang belakang. Tu. Toki sana. Boleh Toki kat tu bang. Dia kalau duduk belah sana kau toki tu. Betul banyak kat sini sayur apa semua. Tu. Taufik Fik 3889. Tu. Taufik Fik 3889. Ni Kedah, Pulau Kedah ni. Depa ni main daripada Kedah ni. Ni. Blok daripada Kedah bang. Ya, orang Padang Serai ni je orang Padang Serai. Sana Padang Serai pun ada pasal pagi. Ada. Ni Padang Serai. Ni orang Padang Serai mana nak cari jodoh boleh ni. Tadi toki je habaq. Tadi depa habaq kata nak cari jodoh. Tak ni bang. Boleh. Anak dara janda apa? Oi, apa? Apa apa? Mana dal ni? Mana dan je sapu Dan Japai ikut dan Japai bang ni kata. Dia melawak. Bang melawak weh. Okey. Ada kami belah utara memang kami melawak kasar sikit. Tapi nak melawak kadang-kadang mungkin takut orang tak tahu. Ni mungkin orang belah-belah lain tak tahu tapi kami belah utara memang lawak style kami memang macam tu. Kami melawak kasar sikit, kenal tak kenal kami kau boleh melawak tu okey. Boleh melawak. Tu. Macam Fik pula pun cakap utara.
Feed belah Taiping banyak menggunakan bahasa utara. Belah Penang, belah Kedah tu. Tu nampak. Habis dah buah ni. Buah sana habis dah. Habis simpan dah. Habis simpan. Sebab hujan. Tu. Habis simpan. Okey, sini abang tengok. Kebab malah ni. Baju satu set tu. Lawa weh, purple. Ni. Kebab pun tak ada. Ni persimpan dia. Kebab tinggal 2. Tinggal 2 lagi. Tu. Lepas tak boleh nak buat sebab hujan. Kalau ikutkan tak tutup kita ni. Ikutkan tak tutup ke kau hantar ni kan? Hujan, sebab hujan. Sebab hujan. Jadi dia terpaksa tutup awal sikit. Tu abang tengok sana lapang cerah. Bila lapang cerah ni nak berjalan rasa jauh lah. Rasa jauh lah. Tu. Jauh-jauh nak berjalan. Tu. Apa tengok basah lokal weh. Basah lokal lah. Tu. Lepas tu kita beli barang tadi. Ni fit ikat kat sini kan. Kalau fit beli barang selalu fit ikat kat sini. Kat beg fit ni fit bawa ikat. Jadi kalau hampa import fit ke kat mana-mana kan, tengok fit tengah buat video. Apa ingat pelik kalau nampak fit ikat macam ni apa semua kan. Tengah pelik. Fit normal. Normal tak ada masalah mental ke. Ikat kat situ sebab apa? Senang fit nak bawa sebab apa? Tangan sebelah fit nak pegang. Tangan sebelah lagi kadang kita nak record, kita nak start record kan, jadi senang. Tu. Ni jalan nak kena naik bukit kau ni. Letih. Kok dia apa kok? Kek ni kok ni dia kek. Pun tutup lah. Hujan punya pasal tutup awal. Letih weh. Jalan naik bukit tu. Kasut basah tau. Baju basah tau. Tu. Demi sesuap nasi. Kita nak buat konten lebih, nak buat video. Kita mai sebab fit mai jauh. Daripada sini ambil masa sejam lebih nak mai. Lepas tu kena bangun awal apa semua. Jadi rugi lah kalau mai tak dapat video kan. Jadi kita usah juga. Tu tengok semua kemas tu. Semua kemas. Tengok pakat-pakat dah kemas ni. Ni abang ni pun ayam madu pun balik lah. Habis abang? Ada 7 lagi. Ada 7 ketil lagi tu. Kalau 7 tu 10 lah. Tu 7 tu 10. 9. 10 ringgit lah tu. 9 ketil lagi tu abang ni. Tu ramai-ramai kemas. Pakat-pakat kemas nampak. Tu. Ni Kocok Kerang. Fit tak ada nak buat video tadi. Tu Penang Street Kocok Kerang. Sold out. Sold out dia. Daun ketapang. Tu habis lah. Semua pakat habis lah. Minggu depan datang lagi dah. Minggu depan pula. Jadi apa tengok video V apa boleh main minggu depan. YouTube bang. Okey guys, ni hang tengok ni. Kemah habis dah weh. Pakat-pakat kemah habis dah. Jauh lagi sana. Dia nak jalan kaki. Tu bukan lah orang mereka, ada lagi. Cabaran. Hujan. Orang heran pergi buat video dalam hujan. Dia dah mai jalan. Tengok orang pakai kemah tu. Van ni lalu tu. Apa bagilah aku tumpang. Sampai kereta aku lepas tu. Tengok motor. Tu. Aku kena tahan ni. Aku nampak motor lagi sekali. Aku kena tahan ni. Minta tumpang ni. Penat jalan ni. Penat jalan. Okey lah. Ni ada teh ais tu. Ada. The original teh ais. Ni hujung-hujung ni. Nampak. Ada lagi abang ni duduk kemah. Hujan. Hujan. Tu. Letih jalan mau. Tu. Ramai orang dah balik lah sebab hujan. Kalau ikutkan time ni dia pun tak kemah lagi. Tapi sebab hujan. Hujan dia pun balik lah. Sebab yalah hujan orang nak main pun susah. Tu. Mesti nak kena jalan lagi. Sana lagi jauh lagi. Hujung. Letih. Letih jalan weh. Sakit kaki. Okey lah kat sini ni abang ni jual sayur kampung. Ni pun kemah balik lah. Ni. Sayur kampung. Kemah abang. Ni. Kemah lah. Siput sungai. Ni siput sungai ni. Sekilo ni. RM8 ni. Siput sejuk ni sungai ni. Tu dia. Siput sejuk sungai. Cari ni raya abang. Cari ni raya. Harga abang ni cari siput sejuk sungai. Okey
Okey, sebelah ni pun tak ada apa dah. Ikan belanak kasih Oh, ikan belanak masih masam. Ada lagi bang? Ada. Main nak sebungkus. Boleh. Hak masam ah. Ya, ikan masam. Buat Nak yang RM5 ke RM10? Buat sendiri apa? Saya buat sendiri. Belah perut. Belah perut siap? Belah perut. Okey, Belah perut boleh. Nak tengok boleh. Ambil hak 5 bang. RM5 boleh. Ya. Okey ya, ni. Fi nak beli gelamar masam. Belanak, Tak abang ni belanak. Belanak masam. Tu, siap belah perut siap dah ni. Tu. Ni dia tak apa masih siap ni, bau je. Ni bang tangan kiri bang. Tak apa boleh. Ni. Apa nak cari abang ni buat sendiri. Biar ikan semuanya dulu, kita apa tak lain. Okey sama kat bang. Jom, jalan lagi. Baik. Tu nak balik. Dik, ambil air dik. Gatal kaki ni. Lepas tu ni sebelah ni mak sushi apa semua. Dah banyak benda tak? Ya. Apa dik? Orang panggil aku. Ada orang panggil siapa tu? Ya dik, siapa? Saya nak bagi. Oh, weh, dapat ayam. Ni. Masih tak? Tu. Okey. Tu. Buat dapat ayam ni. Dapat ayam. Tu orang belanja. Fi nak jalan letih ni tak jauh ni. Kalau ada peniaga lagi ramai, dia tak rasa letih sangat. Pok. Ada lagi Allah, tangan kiri jap terima kasih. Ni. Ada lagi orang bagi. Anak dara orang bagi ni. Asyik baik kalau anak dara saya takut tidur tak lena. Semua orang sedekah alhamdulillah. Rezeki orang bagi. Fik jalan letih ni. Ni. Dia nak pegang ni. Allah. Tu. Ni tadi adik Hafiz beli itik ayam ni. Untuk baby. Itik ayam. Ayam kena tutup tengok hujan. Tu. Ni tadi Fik beli kat sini ni. Itik ayam tu semua. Tengok. Tu. Ayam piru. Okey guys, ni dah habis dah. Tadi dekat sini pun ada lagi. Ni. Orang menjaga kat sini. Tapi ni dah tak ada lah, balik lah. Depa pakat balik lah. Nufi nak kereta Fik parking sana jauh. Jauh lagi tadi Fik nak kena jalan seseorang kat sini. Sini kan. Letih. Ya. Sekarang ni Fik dah sampai lah. Dah kereta. Letih dalam. Bok pun kata letih dalam. Baby, dia jalan habis kan dukung? Ya, babi. Dia baby. Bila letih tak? Letih tak? Letih. Bila tikit kereta sangat? Letih sangat? Tak. Tak letih? Tak letih langsung? Baby, buat jalan hui letih. Tak nak ambil kereta dengan hujan semua cabaran lah. Tu tak ada masalah, kita cari rezeki. Kerja kita macam ni kita buat. Kita buat. Fik bagi Fik. Hujan sikit-sikit ni bukan penghalang. Fik jalan je lah hujan. Apa orang nak kata, pedulikan. Janji kerja aku selesai. Janji kerja aku boleh buat. Kalau ikut orang nak kata, malu-malu orang nak kata, kerja tak jadi, mai jauh rugi. Ni apa tengok kek sampai basah lenjuk ni. Topi ni. Ni. Okey, itu saja video Fik. Hampa jangan lupa bantu Fik dengan like, comment and subscribe video Fik. Tolong subscribe. Penat hujan basah ni. Penat. Tolong tekan button subscribe tu. Kalau boleh tekan langgan tu. Langgan ahli lah. Tapi tak payah, tuan kena bayar RM5 sebulan. Tak payah, ni subscribe biasa je. Tekan subscribe biasa pun alhamdulillah dah. Tapi kalau hampa langgan RM5 tu, amin ya rabbal alamin. Tapi itu saja guys. Korang jangan lupa tolong Fik bagi cadangan video apa Fik nak buat selepas ni, dekat mana, kalau tempat hampa, tempat korang hampa semua ada pasal-pasal malam, pasal pagi yang menarik panggil Fik insyaAllah. Bukan panggil lah, bagi tahu kat Fik insyaAllah Fik insyaAllah, tapi tak janji insyaAllah. Kalau ada orang kata tak ada halangan menintang apa semua, insyaAllah sampai. Itu saja guys, kita jumpa lagi pada next konten kan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga pada yang bagi ayam gunting Afiq ni, sedap. Ayam gunting dia sedap ni. Tu tadi ayam gunting food truck tadi sedap ni. Ni ayam gunting. Lepas tu ada orang bagi nasi lemak apa semua. Nasi lemak Afiq tak ada try lagi. Sebab apa tadi Afiq dah makan nasi apa semua. Afiq makan ayam gunting. Dah habis? Sedap. Dah. Itu saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bye bye Afiq.